Kalau kata loan tak lulus, duit booking tu hangus ke? Bagi balik dia punya duit yang dia cancel tu. Jangan bagi tahu loan tak lulus, deposit hangus, tak boleh pulang. Tu salah. Saya Fazli daripada Kementerian Perdagangan nak buat pemeriksaan Akta Perlindungan Pengguna Jualan Kredit. Pastikan yang undang-undang bawah jualan kredit ni ikut dia punya flow. Booking, bayar deposit 5%. Padahalnya agreement pun tak masuk lagi. Dah ambil duit deposit orang. Tu bila orang tu cancel, minta maaf sebagai komitmen, deposit dianggap hangus. Tak boleh. Undang-undang bagi tahu tingkat proses, tingkat booking, bagi balik dia punya duit yang dia cancel tu. Jangan bagi tahu loan tak lulus, deposit hangus. Bila loan tak lulus, wang booking hangus, tak boleh pulang. Tu salah. Dalam undang-undang dia bagi tahu hak pengguna. Kalau kata dia cancel loan, layak tak dia dapat balik duit tempahan? Dia kena dapat, kena bagi. Dalam undang-undang bagi tahu sekurang-kurangnya kalau dia cancel loan selepas penyataan bertulis yusrah dekat dia, sekurang-kurangnya 90% daripada fee tempahan tu kena bagi dekat dia. Undang-undang tak boleh ambil sikit-sikit. Dia kena ambil keseluruhan. Jangan orang kata kita syok sendiri je. Pada pengguna dekat luar sana, pastikan anda dapat hak anda sebagai seorang pengguna. Kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa komen dekat bawah, follow, like dan share tanda support. Assalamualaikum.